Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam Malaysia Bernani. Pohon pepaya tiada berduri, tumbuh bersama bunga melati. Izinkan saya perkenalkan diri, moga-moga menyentuh hati. Nama diberi Nur Akila binti Anwar dan berusia 11 tahun. Saya merupakan anak didik Sekolah Kebangsaan Bukit Teh yang terletak di Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Kod sekolah saya ialah PBA 0002. Pada masa lapang, saya gemar memanfaatkan masa dengan membaca buku. Manakala cita-cita saya pula ingin menjadi seorang doktor. Dalam video ini, saya berasa amat teruja untuk berkongsi tentang sebuah buku cerita yang telah saya baca berjudul Miss Fanatic Science. Di dalam novel ini, terdapat banyak isi menarik yang berkaitan dengan bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM. Jadi, ayo kita dengarkan. Buku ini adalah hasil karya Ilya Alias. Buku ini baru sahaja diterbitkan pada Januari 2025 oleh Bokut. Buku yang menarik ini mengandungi 120 halaman bercetak. Literasi buku ini juga sangat menarik. Minat saya untuk membacanya kerana saya juga sangat meminati ilmu sains. Buku ini mengisahkan seorang murid yang bernama Wafa. Dia sangat obses dengan subjek sains. Semasa dia sedang mendapatkan spesimen yang akan digunakan dalam kajian bagi persediaan menyertai sayembara sains, dia ternampak lohong hitam yang tiba-tiba muncul. Belum sempat berbuat apa-apa, dia terus disedut masuk ke dalam lohong hitam tersebut. Maka dengan itu, bermulalah pengembaraan ke dimensi baru olehnya. Wafa muncul ke dunia akan datang di tengah-tengah bandar Cyber Alpha. Mengejutkan apabila rakyat yang hidup pada zaman tersebut berhempas pulas untuk membayar harga bagi nyawa mereka. Mereka perlu membeli tangki oksigen kerana kemelut kekurangan oksigen akibat tiada langsung tumbuhan di bandar tersebut, malahan seluruh muka bumi. Semasa berada di bandar, Wafa mahu menghasilkan satu projek menara hijau menggunakan ilmu sains yang telah dia pelajari bagi mengatasi masalah oksigen yang berlaku di bandar Cyber Alpha. Begitu hebatnya cara pemikiran Wafa tentang ilmu sains ini. Apa yang berlaku kepada Wafa rupa-rupanya mimpi dia sahaja. Walaupun hanya mimpi, Wafa sebenarnya seorang pelajar yang sangatlah fanatik dengan subjek sains. Meneladani kisah Wafa di Cyber Alpha, marilah kita bersama-sama melestarikan alam sekitar dengan mengelakkan pencemaran udara serta memelihara haiwan dan tumbuh-tumbuhan yang ada di bumi. Hal ini penting dan memudahkan kehidupan seharian serta menjaga kesihatan kita semua. Kesimpulannya, sebagai seorang murid, kita mestilah menyemai minat dan cuba untuk meminati subjek sains kerana subjek ini sedikit sebanyak berkaitan dengan kehidupan seharian kita. Jadi, marilah kita sematkan dalam hati seronoknya belajar sains. Sekian, terima kasih.